Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, miau? Kita kembali balik pada satu game horror yang baru. Itu Haunted Property. Kita sambung pula. Kita muncul lagi baru. Kita tengok macam mana game ni sama ke tidak. Kita perlu language English lah. Kemana aku faham, Mat? Ingat aku ni apa? Ni Jepun ke China? Tak tahu lah. Start je. Seram lah. Game ni tak mahal sangat, RM5 macam tu je. Discount. Kita tengok. Oh, you still at 8. Sini baik, bos. Kalau saya tak dapat naik gaji, naik pangkat, saya tak tahulah, bos. Saya resign je. Oh, baik, bos ni. Yeah, I believe the nurse in its door is sent. When I was off, is what's the worst. I will go any sleep, start to lose it, and figure out to move before this creature was. The reason why a place is cheap. Tempat berhantu weh. Mesti berhantu weh. Mak kau. Sekejap. Okay. Tak boleh lompat. Oh ya, aku sebagai bos tahu tak? Weh, mak kau, weh. Kita sambung. Boleh pula nak sangat mic aku ni. Nak suruh tukar baru ni. Kau tak mic dah mahal. Sekejap aku suruh sikit. Aku jam sikit kuat sangat. Weh, sumpah takut. Aku tak boleh lah. Weh. Oh, itu bilik aku 203 tingkat 2, mat. Alamak, letihnya naik tangga. Jom. Ui. Positif. Asal berat sangat ni. Nasib aku tak terus ke depan. Alamak. Tinggal tekuk juga ke? Good evening. Ya bang. Saya ni rajin bang. Alamak. Biasalah bang. You boleh je buat you doing this. What's the replacing about the light? Apa tu bang? Is something happen? The dangers are likely the woman attack the next town lately. The company will be cautious. What do you think? I tak tahulah. CCTV macam tu lah. Just maybe or feeling. Boleh pilih lah. Okay. Jadi aku game ni ada 2 ending tau. Tapi kita tahu ada ending apa kita dapat. Actually, the truth all no one can understand. Literally differently once the people like this. I don't know what you think. We don't really see it. Well then, good night. Bye bye bang. Kalau tak payah macam tu, takut. Kena ambil aku depan ni. Oh, cantik. Sakit mata aku. Takashi. Aku tengah something, mate. I basic motor elephant, just be careful. Nasib dia memang datang. Tak boleh typing. He always got out of nowhere. I guess I could mail before he get here.
Alai. Ui, kuat ya. Tu nak suruh aku masak ke? Okey, masuk masak. Betak. Jangan tiba meletup lah. Ui, pahal tu. Tak takut je kena intai. Oh, tingkat 2 kan logik lah. Tingkat 1 ni kau kena intai. Oh dah wangi lah. Tutup balik. Aku bogel lah tak? Semoga tu member kita. Aku takut orang lain ni. Ya kot, ya. Aku tak kenal memang tu. Masuk bang. Nak jemput juga ke? Masuklah. Aku takut dia nampak muka aku. Game ni dah pahal ni. Aku takut. Takut aku. Saya ambil ni bang. Kita makan luar. Tak. Masuklah. Apa masalah kamu? Takut mahu nak pusing kalau sebelah kapal jam sikit depan aku. Wih, tak menjerit aku. Ha. Takutlah. Tingkat aku kat sekali. Ambil langsung. Nampak muka tak? Ya, wastasnya aku. Kau nak kuat apa sekarang ni? Tadi tak boleh. Stres aku. Tutup pintu tu. Kurang hajar betul. Kalau aku ada member dia memang aku cakap kata datang dah. Aku buka kau masuk sini tu. Baik lah sikit. Betul macam rumah sendiri tu. Betul macam rumah sendiri mat. Boleh lah. Sedih sikit ada dua seorang ni. Lonely lah. But in the rest cheap. Murah itu yang bahaya. Kalau murah ni kadang setengah bagus, kadang bahaya. Maybe something with body space. You think so? I do really mind though. Well, as long you okay with it, just don't carrying image the creepy. Anyway, how would be? Saya kerja lebih masa bang. Tak naik pangkat dah tahulah. Ni masih resign esok. Yeah, I get that. I will get associated. Wow! I been education kena boring. I want to work on something bigger, something good. Wih, memilih kerja kau ni. I get educated information that other lamb case sound like a thing for you too. Kau buka. What the hell is it ni buat this hours? Kau buka. Alah, kaki kau hilang pula. Macam ibarat macam anak buat sampah nak. Tak payah kaki patah. Macam tu lah. Kau siapa? Oh, neighbor. Kalau aku tak menjerit ni. Something. Tiba-tiba dia bangun pula. Tadi kaki hilang. I feel it said lah, you think it pursue orang. What do you say to him? Aku kata
Kau tak apa don't do that. Macam macam water tu lah. Aku bawa pindah Mat. Nanti duit deposit aku tak dapat balik weh. Tahu tak 1,500. Oi, tengah hayal. Alamak, tengah hayal ni. Hayal ni macam-macam benda. Boleh nampak? Oh. Takut. Wait. 18 tahun ke atas. Tak boleh. Dia sisi ke dia berak? Tapi position berak tu dia lelaki kan? Oh, pahal ni. Ni aku slow sikit sound lah. Tekat kuat aku. Sikit. Sound aku kuat sangat. Aku tunggu jam sikit dia. Sumpah aku takut. Maksudnya aku kena pantang pintu ni ke? Ya aku takut muncul tepi tu lah. Tu ya. Kunci aku game macam ni. Ya cuba mana usah je TV tu. Tak apa kan. Tak apa. Takut. Sumpah aku takut. Sorry aku takut. Kena buat apa ni? Aku mabuk ni. Tapi aku tak dekat OKU lah. Sama je. Rosak ke game ni? Kita usah tu je. Sekejap. Ni buat apa ni? Aku tak tahu lah. Sekejap, cuba aku fikir lah. Cuba ke belakang balik. Tak boleh pula belakang. Macam ada something lah. Ada something lah kat situ. Tiba-tiba ada something pula. Takutnya aku. Alamak. Ui. Opsi belakang dia seram. Weh, makin dekat je. Weh, nak kuat apa? Aku tak tahu. Benda tu makin dekat. Sumpah lah, aku tak tahulah nak buat apa. Aku takut. Ya Allah, takutnya aku. Sumpah. Aku tak faham, sumpah tak faham. Kalau kau tengok pintu tu, TV tu makin dekat. Aku tak letak kena lalu pintu tu kunci.
faham. Aku tak faham. Sekejap, aku share je tu. Makin dekat tu. Tak tahulah, mungkin sebab kita jalan dia makin dekat, kita tak tengok dia dekat, aku tak tahu. Aku cuba ke depan balik dengan muka macam ni dengan ketakutannya. Dengar something. Slowly sound dia. Aku macam dengar something tadi. Takutnya aku. Kau jangan jajas aku tengok depan tu pula aku rasa kat ni. Okey. Maksudnya kalau okey, kau rasa nampak sangat ni jump scare ni. Cuma aku ni lalu sana pula. Dia ke depan lagi. Okey, kita pusing balik dengan muka macam ni, takutnya aku. Makin dekat. Okey, stand by. Hai? Kita dapat balik. Kita dapat sini. Sebab kita ke depan dia dekat kan. Okey. Takut. Jangan korang jangan marah aku. Aku memang takut ni game ni. Main hantu-hantu ni. Dekat je dia. Alamak, takutnya saya. Alamak, takutnya. Aku tak tahu buat apa lah. Sumpah lah. Anak aku buat apa ni? Pusing lah. Cepat datang. Tak tahu mak nak buat apa ni. Dia biar dulu macam ni. Tunggu dia datang. Sama juga depan tu je dia tadi. Sumpah nak kuat apa ni, aku tak tahu. Boleh pula, tadi tak boleh. Serabut aku. Hilang pula. Maksudnya ke depan lagi ke? Tak faham lah. Aku tak faham lah. Aku tak nak eng sini. Ni separuh jalan. Bikin separuh jalan. Alamak, kalau NC ni tak sedap lah kan. Aduh, aku tak tahu ni. Tak tahu buat apa. Tadi ke depan, tu hilang dah. Ni last aku cuba ke belakang. Kalau tak boleh aku end lah. Aku sambung next part pula. Sebab aku tak tahu ni. Kalau ni live stream senang sikit aku tanya. Ke depan. Macam ada something. Pintu ni tak function tak? Pintu tak function. Tak apa-apa. Nampaknya malangnya nasib kita. Aku memang tak tahulah. Kita end sini lah. Kita sambung di part 2 je lah. Kita sambung di sini. Cuma tak tahulah apa akan jadi. Okay, terima kasih untuk video aku. Kau cuba like, subscribe and share. Okay, maafkan aku memang tak tahu. Bye bye. Jumpa next part atau next video game.